Bagi sektor elektrik, bekalan negara masih kekal terjamin. Risiko utama terhadap Malaysia ketika ini bukan berpunca daripada kekurangan bekalan tetapi ketidaktentuan harga bahan api global yang berterusan. Apabila harga bahan api seperti arang batu dan gas meningkat, kos untuk menjana elektrik turut meningkat. Akhirnya, tekanan ini boleh memberi kesan kepada kos bekalan elektrik kepada pengguna sekiranya tidak diurus dengan teliti. Dalam keadaan ini, sistem elektrik negara perlu mempunyai fleksibiliti untuk menggunakan sumber bahan api alternatif bagi memastikan bekalan terus stabil. Kerajaan kekal memberi jaminan untuk meminimumkan kesan perubahan kos elektrik kepada rakyat dan perniagaan. Dalam hubungan ini, kira-kira 7.5 juta pengguna domestik ataupun 85% daripada pengguna domestik yang menggunakan elektrik di bawah 600 kWj akan terus dikecualikan sepenuhnya daripada Charge Automatic Fuel Adjustment ataupun AFA.